Saya pun nak ucap berterima kasih jugalah sebab PMS cakap ya jualan rahmah ni akan diteruskan dan diperbanyak lagi. Melalui perbelanjaan rahmah yang dibuat ni, saya rasa sangat terbantulah. Dengan keadaan sekarang harga pun semakin meningkat, tapi dengan ada jualan rahmah ni saya boleh beli barang-barang keperluan peribadi saya, barang-barang makanan dan peralatan sebagainya lah. Jadi saya sangat berterima kasih dengan adanya jualan rahmah ni. Okey, terima kasih berkenaan dengan perbelanjaan kemarin. Jadi untuk jualan rahmah ni saya sokonglah, saya setuju dilanjutkan ataupun dibuat secara berterusan, kerana dengan harga yang meningkat sekarang, maknanya rakyat mendapat banyak manfaat daripada program jualan rahmah ni, dan dia patut diteruskan dan diperbanyakkan di setiap tempat, bukan di satu tempat sahaja, mana di tempat-tempat yang lain. Contohnya kalau macam sini, kawasan kita nak pergi sangat jauh, ada satu tempat je. Jadi bila ada program ni, kiranya rakyat yang tidak berkemampuan boleh membeli barangan keperluan dengan harga yang berpatutan. Terima kasih PMS. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di atas pembentangan belanjawan 2026 semalam ini. Kami rasa dengan belanjawan ini dapat mengurangkan sedikitlah beban rakyat, terutamanya bagi golongan belia seperti kami. Dan apa yang kami dapat seperti STR, Terima Kasih, Sarah,